Selamat pagi Puan. Puan ada baca akhbar semalam? Tak ada pula Azli. Ada apa-apa yang saya patut tahu ke? Suspek melarikan diri lagi Puan. Kami pun hairan kenapa setiap episod nak lari. Lepas satu-satu. Saya setuju, Puan. Lepas satu-satu, lepas dua-dua, Puan. Awak jangan macam-macam Yasin. Sebagai anggota, kita kena ingat, suspek tu pun manusia. Dia takkan boleh pergi jauh. Hai Puan. Puan ada apa-apa ke dengan suspek tu? Mula-mula suspek. Lepas tu adalah drama cinta ku Mr. Suspek nanti. Dah. Korang ni ada-ada je Adalah, jomlah kita dah lambat dah ni. Kita nak pergi mana Puan? Kita ni kan ada family day dekat rumah hutan Border Rosita. Dekat sini, selain penginapan, diorang ada juga urutan, team building dan juga rekreasi. Tempat makan pun mereka ada seperti warung bonda, barista, kafe. Tak payah menginap pun boleh datang tau. Sebagai anggota, tempat ni memang sesuai untuk retreat. Saya setuju Puan. Mengikut maklumat yang saya terima, rumah yang ada dekat sini boleh muat daripada 2 packs, 4 packs, 6 packs sehinggalah 16 packs. Saya pun dah periksa Puan, sungai kat sini pun cantik dan bersih dan tempat ni sesuai untuk kita buat healing. Itu suspek. Jom kejap. Gerak-gerak ke dahan